Okey, selamat datang semua. Pernah tak terfikir yang pasaran kewangan ni dia ada bahasa dia sendiri? Hari ni kita nak cuba bongkar rahsia bahasa purba ni. Satu bahasa yang dicipta beratus-ratus tahun dulu tapi sampai sekarang orang masih guna untuk buat duit. Power kan? Kisah kita ni bermula dengan seorang legenda dari Jepun. Nama dia Munich Hisahoma. Orang panggil dia Dewa Pasaran. Dan kenapa? Cuba bayangkan dia buat untung kalau ikut nilai duit sekarang lebih 10 bilion dolar hanya dengan faham corak-corak mudah atas carta. Difaham psikologi di sebalik setiap pergerakan harga. Itulah kuasa sebenar candlestick ni. Okey, jom kita masuk bahagian 1, Legenda Candlestick. Macam kita nak belajar bahasa barulah kan. Sebelum kita boleh baca satu ayat, kita kena kenal huruf-huruf dia dulu. Jadi, jom kita mulakan dengan yang paling asas. Okey, jadi setiap satu candle ni, anggap je macam satu pusingan dalam perlawanan tinju. Antara siapa? Antara pembeli, si lembu, dengan penjual, si beruang. Badan yang tebal tu, yang warna hijau atau merah, itu yang bagi tahu kita siapa menang pusingan tu. Hijau, pembeli menang. Merah, penjual pula yang menang. Garisan halus ke atas dengan bawah tu kita panggil wick atau sumbu. Itu pula cerita sejauh mana diorang cuba tolak harga tu sebelum pusingan tamat. Baiklah, bahagian 2, membaca bahasa pasaran. Tadi kita dah kenal huruf kan? Sekarang jom kita belajar perkataan pertama dalam bahasa ni. Dan perkataan ni dia bawa maksud keyakinan yang paling padu, paling jelas. Ni dia. Nama dia Marubozu. Dalam bahasa Jepun, maksud dia kepala botak. Kenapa botak? Sebab dia tak ada wick, tak ada bayang-bayang. Maknanya tak ada keraguan langsung. Ini simbol momentum tulen. Seolah-olah pasaran tengah menjerit dengan yakin. Sama ada pembeli atau penjual tengah kuasai pasaran sepenuhnya. Macam Homa sendiri cakap, bila pasaran tak tunjuk bayang, ia tak tunjuk keraguan. Maksudnya, tak ada siapa yang melawan, tak ada penolakan. Pasaran tengah cakap terus terang apa yang dia nak buat. Ini adalah isyarat keyakinan yang paling tulen, paling murni dalam carta. Okey, kalau tadi Marubozu tu cerita pasal keyakinan, yang ni pula doji adalah sebaliknya. Ini cerita pasal ketidaktentuan. Dia jadi bila harga buka dengan harga tutup tu dekat-dekat atau sama je. Hasilnya badan dia jadi nipis gila macam tanda tambah. Ini tanda apa? Tanda yang pembeli dengan penjual sama kuat, seimbang. Homa gambarkan doji ni macam pasaran tengah tarik nafas sebelum dia cakap balik. Persoalannya, lepas dia tarik nafas ni, dia nak teruskan perjalanan ke atau dia nak patah balik. Jadi waktu jeda ni memang penuh debaran. Kunci dia, kita kena tengok apa jadi selepas doji ni muncul. Sekarang, jom kita tengok satu lagi konsep yang sangat penting, penolakan atau rejection. Ini jadi bila pasaran cuba nak pergi satu arah tapi kena tolak balik dengan kuat oleh pihak lawan. Cerita penolakan ni kita boleh nampak jelas melalui wick yang panjang. Contohnya, yang kat sebelah kiri ni, tukul atau dalam bahasa Jepun, tongkachi. Bayangkan, penjual dah cuba sedaya upaya heret harga ke bawah tapi tiba-tiba pembeli datang dengan kuat dan tukul harga tu naik balik ke atas. Boom! Sebelah kanan pula, cerita sebaliknya, tahi bintang atau nagareboshi. Pembeli tengah syok cuba lonjakkan harga tapi penjual datang dan tolak harga tu jatuh ke bawah macam tahi bintang yang jatuh dari langit. Okey, masuk bahagian 3, corak menceritakan kisah. Kita dah belajar beberapa perkataan penting tadi kan? Sekarang, masanya untuk kita belajar macam mana nak gabungkan perkataan-perkataan ni jadi satu ayat yang lengkap untuk faham cerita pasaran yang lebih besar. Anda kena tahu, Homa ni dia tak tengok satu-satu candlestick macam tu je. Dia cipta satu sistem, nama dia Kaedah Sakata 5 untuk baca keseluruhan cerita pasaran. Hari ni, kita nak fokus pada satu je corak pembalikan arah yang paling power dalam sistem ni. Nama dia Sansen. Sansen ni maksudnya 3 sungai. Cerita dia macam ni. Bayangkan pasaran tu macam sungai yang cuba nak mengalir ke bawah. Dia cuba buat paras rendah baru, gagal. Dia cuba lagi kali kedua, gagal lagi. Lepas cubaan ketiga pun gagal, Homa percaya ini isyarat yang jelas. Tenaga penjual dah habis. Macam dicakap, sungai itu dah sampai ke laut, dia tak akan mengalir ke bawah lagi. Maksudnya, pasaran dah bersedia untuk berpatah balik. Seterusnya, bahagian 4, strategi untuk hari ini. Okey, sekarang bahagian yang best. Jom kita kahwinkan kebijaksanaan purba Munich Hisahoma ni dengan satu taktik moden. Kita akan bina satu strategi dagangan yang praktikal yang anda boleh guna. Strategi ni kita panggil strategi sapuan Sansen. Senang je, ada 3 langkah. Pertama, kita cari corak Sansen tu tadi, tanda penjual dah penat. Kedua, kita tunggu pasaran buat satu gerakan palsu untuk perangkap orang. Dan yang ketiga, kita masuk bila pembeli dah tunjuk taring, tunjuk yang diorang dah ambil alih. Jom tengok contoh.
Okey, langkah 1. Tengok carta ni. Nampak tak pasaran cuba turun tapi gagal buat paras rendah baru sebanyak 3 kali? Inilah corak sen-sen kita. Ini signal pertama yang bagi tahu kita momentum jualan dah makin lemah. Penjual dah mula pancit. Kemudian, langkah 2. Perhatikan betul-betul apa jadi lepas tu. Harga turun sikit, bawah sikit dari 3 dasar tadi. Nampak macam dia nak sambung jatuh kan? Inilah perangkap dia. Ini gerakan palsu yang kita panggil liquidity sweep. Tujuannya nak perangkap penjual-penjual yang lambat masuk sebelum harga tu U-turn balik ke atas dengan laju. Dan akhirnya, langkah ketiga. Ini dia pengesahan yang kita tunggu-tunggu. Nampak tak satu candle hijau yang besar ni? Dia telan habis candle merah sebelum tu. Inilah corak engulfing atau Tsutsumi dalam bahasa Jepun. Ini isyarat yang paling jelas yang tak boleh disangkal lagi. Pembeli dah ambil alih kawalan sepenuhnya. Cara Holma terangkan corak ni memang puitis tapi sangat tepat. Dia kata, bila satu hari menelan hari yang lain, hati pasaran telah berubah. Dalam kan maksud dia? Ini bukan setakat harga berubah tau. Ini sentimen pasaran dah bertukar. Satu peralihan kuasa yang sangat dramatik baru je berlaku depan mata kita. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian 5, membaca langkah anda seterusnya. Jadi, apa yang paling penting untuk kita bawa balik dari semua ni? Pengajaran dia mudah je. Jangan sekadar hafal corak. Tapi, cuba faham psikologi manusia yang ada di sebalik setiap corak tu. Senang cerita macam inilah. Anggap setiap candlestick tu satu perkataan. Macam Marubozu lawan Doji, itu cerita pasal keyakinan lawan keraguan. Tukul dengan tahi bintang pula, itu cerita pasal penolakan. Bila anda dah pandai gabungkan perkataan-perkataan ni jadi satu ayat, macam corak Sansen, masa itulah anda akan mula faham naratif sebenar pasaran. Ingat, setiap carta tu sebenarnya adalah sebuah buku cerita. Cerita pasal apa? Cerita pasal emosi manusia, pasal ketamakan dan ketakutan. Bila anda dah betul-betul faham bahasa candlestick ni, anda bukan lagi sekadar tengok pergerakan harga. Anda sebenarnya mula mendengar apa yang pasaran sedang cuba sampaikan. Jadi, persoalannya sekarang, adakah anda sedang mendengar